Warnanya yang kuning keemasan sudah tentu mempesona sesiapa yang melihat. Apatah lagi pada bulan Ramadan ini, kuih jalemas masih dicari-cari ramai untuk dinikmati sebagai juadah berbuka puasa. Pengusaha kuih tersebut, Nik Azina Nik Abdullah berkata, kuih tersebut merupakan sajian atau pencuci mulut yang disukai oleh kerabat diraja. Nik Azina 59 berkata, kuih berkenaan mendapat permintaan tinggi sepanjang bulan Ramadan menyebabkan dia terpaksa menyediakan sebanyak 2,000 biji telur untuk membuat kuih tersebut. Permintaan bulan puasa ni Alhamdulillah lah Tuhan bagi rezeki pada orang-orang yang buat kuih-kuih gini. Bukan tempat ni saja. Boleh kata ke banyak yang jual kuih, terutamanya kuih tradisional kan. Memang tempahan tak pernah tanya lah. Alhamdulillah puasa dengan hari biasa tu jauh beza 2-3 kali ganda. Keping dia panggil jalan ni dia panggil satu cat. Dia bukan keping tak ya. Berapa penjaga bilangan dia cat ya. Secat tu guna 5 biji telur. Sebab tu bila 100 telur dia dapat 20 cat 5 kan. Jadi lebih 100 bukan boleh kata ke 400-500 cat lah sehari. Nik Azina berkata kuih tersebut mudah untuk dihasilkan kerana bahan-bahannya hanyalah kuning telur, air gula, daun pandan dan corong untuk menghasilkan bentuk yang diinginkan. Menurutnya, dia masih mengekalkan resipi yang sama setelah mewarisi legasi arwah nenek Nik Fatimah Nik Him, kemudian mempelajari cara membuat kuih tersebut dengan arwah ibu Nik Meriam Nik Omar sebelum diteruskan bersama dua abangnya sejak 2017. Nik Azina berkata jalemas dijual pada harga RM6 satu cat. Katanya sudah menjadi tradisi masyarakat di negeri Cik Siti Wang Kembang yang menginginkan manisan sebagai sajian untuk berbuka. Jelas Nik Azina, proses pertama membuat jalemas adalah perlu mengasingkan kuning telur kemudian dikacau dengan sukatan 1 sendok bersamaan 5 biji telur. Telur tu kita kena tapis, asingkan dulu putih dengan telur kuning tu. Tapis, lepas tu ada benda tu corong lah. Corong tu jadi sukatan dia sesenduk dia sama dengan 5 biji telur. Jadi bila buat tu buat perhabis dalam air gula buat tu akak tu dapat secat. Tambahnya, apabila telah masak, kuih tersebut perlu disejat agar air gula yang melekat menjadi kering. Selain jalemas, dia turut menjual beberapa kuih lain seperti buah tanjung, tai itik dan murtabak. Sementara itu, seorang pelanggang, Nik Masriah Nik Zainal Abidin 69 berkata, rasa jalemas yang dibeli itu kekal seperti dahulu. Sebab kan nak cari tempat lain je, tak sama ke sini. Kita rasa jangan muda. Kalau kita biasa, ini dia lain biasa.